cerita dalam Facebook, dia katanya, saya bayar RM30 untuk anak saya. Belajar 1 jam setiap hari. Mahalnya, kata kan. Lepas tu dia kata apa? Orang-orang yang betul-betul ikhlas, kan? Ikhlas sikit ustaz, dia siap cakap begitu. Ikhlas sikit ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minadh dhakirin wa ja'alna minal muta'allimin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wajzihi ma huwa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wajzihi ma huwa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wajzihi ma huwa ahluh. Tamu sekali yang berbahagia, Tuan Imam yang berusaha pengerusi surau berserta AJK, seterusnya hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita sampailah sekarang ni. Maka kita gunakanlah setiap detik daripada kehidupan kita dengan menambah bakti dan taat kepada Allah. Yang kedua, marilah sama-sama kita sentiasa memperbanyakkan istighfar. Yang ketiganya ialah kita bersyukur kerana malam ni kita dapat meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung balik pelajaran kita, kitab Qatrul Ghaisiyah, pada bab yang ketiga, Al-Faslus Salis fi maqalatihi muddalah ala ma'anil hikmati al-muta'alliqati li hadzal ilm. Pada minggu sebelum ni ataupun ke kuliah kita yang terakhir, kita membahaskan tentang maksud hikmah. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Jadi selepas ni kita akan belajar mengenai perkataan-perkataan hikmah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, insya-Allah. Kita sampai kepada muka surat 48 kitab anak ni. Kalau kitab tuan-tuan muka surat 46. Pada muka surat 46, pada perenggan yang bermula dengan perkataan bermula hukama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Bermula hukama iaitu segala ulama billah yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala, yang berjalan mereka itu kepada Allah Ta'ala atas jalan yang hak, dan iaitulah jalan segala anbiya dan awliya, dan menjauh mereka itu daripada segala jalan asyqiya. Telah memuji akan sifat mereka itu oleh Allah dengan firman-Nya. Baik, jadi kita dah bahaskan apakah yang dimaksudkan dengan hikmah, dan orang yang berbicara tentang hikmah tersebut dipanggil sebagai hakim. Jadi hakim tu boleh jadi orang bijaksana. Bijaksana apabila dia menjatuhkan hukuman. Bila dia bijaksana ketika menjatuhkan hukuman, maka sebenarnya yang menjatuhkan hukuman tu adalah qadi. Dan apabila dia tu bijak memahami
dengan kebijaksanaannya menjatuhkan hukuman, maka dipanggil sebagai hakim. Orang Arab kalau dia panggil hakim tu dipanggil qadi lah. Maksud dia orang yang memutuskan satu-satu hukuman. Hakim ni adalah orang yang bijak. Jadi ada yang qadi-qadi yang hakim, dan ada orang yang bijak tapi dia tak qadi pun. Tapi dia al-hakim, maksud dia seorang yang bijak. Jadi orang yang bijaksana ataupun orang yang menuturkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kearifan atau kebijaksanaan, yang mana perkataan tersebut akan memberi kesan kepada hati ataupun tingkah laku seseorang. Maksudnya kalau dia bercakap tu, orang tersebut mula tersedar atau orang tersebut mula nampak jalan bagi satu-satu masalah, jalan keluar bagi satu-satu masalah, atau dengan perkataan tersebut maka terang hati dia untuk melihat sesuatu masalah. Maka itulah yang dipanggil sebagai hukama. Hukama ni adalah kata jamak lah daripada hakim tadi tu. Baik. Jadi walaupun kita kata dia bercakap perkataan dia tersusun, perkataan dia tu boleh pergi kepada hati, boleh memberi kesan wow, ataupun bila kita dengar kita akan kata wow, hebatnya perkataan tersebut. Tetapi kesemua perkataan-perkataan tersebut ataupun perkara-perkara tersebut bukanlah menjadi landasan seorang itu bijaksana di dalam agama Islam. Kerana bijaksana di dalam agama Islam ialah apabila seseorang itu bila dia berkata membawa dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menambah takut kita kepada Allah. Sebenarnya bukan hanya menambah takut, sebenarnya menambah dekat. Menambah dekat ni boleh jadi dua jalan. Satu melalui jalan cinta kepada Allah, satu lagi boleh melalui jalan takut kepada Allah. Jalan cinta tu ialah apabila kita rasa nak menambah amal. Menambah amal dengan rasa bunga-bunga yang ada di dalam hati. Satu lagi ialah menambah amal kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia takut dengan neraka Allah, maka dia tambah amal. Maka dia memperbanyakkan ibadah sunat dia, ataupun dia menjaga ibadah dia, solat dia, sunat ke wajib ke, daripada terbabas ataupun berlakunya ketidakkhusyukan di dalam ibadah tersebut, ataupun kurangnya kualiti dalam nilai-nilai ibadah tersebut. Jadi boleh jadi dua. Jadi yang dipanggil orang yang arif billah ialah orang yang hakim ni atau ulama ni, bila dia berkata-kata maka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari segi jalan cintanya ataupun sama ada dari segi jalan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula hukama. Jadi syarat utama hukama itu ialah apa? Iaitulah segala ulama billah. Satu, iaitu diberi syarat mestilah ulama. Seorang hakim tu dia mestilah seorang yang alim. Maksud dia bukan hanya maksud dia bukan hanya boleh memahami sekitar masalah kehidupan, tetapi dia mestilah seseorang yang tahu hukum hakam tentang agama ni. Sebab boleh jadi dia bercakap sesuatu yang menyebabkan kita nampak jalan atau jalan keluar, tapi jalan keluar tersebut bukanlah bertepatan dengan syariat Islam. Bukannya bertepatan dengan syariat Islam. Maka oleh sebab itu, kalau kita tengok contohnya orang putih ataupun orang bukan Islam ni daripada barat, mereka juga ada perkataan-perkataan yang boleh kita anggap sebagai hikmah. Kita anggap dia sebagai hikmah. Tapi adakah mereka tu hukama di sisi ulama-ulama kita yang Islam ni?
Tidak. Kerana apa? Kerana mereka itu tidak membawa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun boleh jadi perkataan mereka itu tak bertepatan dengan syariat Islam. Boleh jadi perkataan mereka itu betul, boleh menyelesaikan masalah atau menerangkan jalan-jalan yang sukar bagi kita, tetapi ia tak tepat dari segi akidahnya, atau tidak tepat dari segi amal ibadahnya, atau tidak tepat dari segi akhlaknya. Maka oleh sebab itu kita tak panggil dia sebagai seorang hakim ataupun seorang hukama. Jadi seorang hukama ni mestilah dia tu daripada kalangan ulama. Ulama yang mana? Ulama ni ada macam-macam ulama, tapi ulama billah. Ulama billah. Dan bila kita kata ulama-ulama di sisi Islam, kita sebenarnya tidaklah merujuk kepada hal-hal yang berbentuk keduniaan. Bila kita kata ulama, maka ianya adalah berbentuk agama itu sendiri. Maksudnya orang yang alim, yang ada ilmu, pengetahuan yang luas dalam membicarakan hal-hal syariat Islam. Barulah kita kata dia ulama. Kita tak katalah bahawa dia tu apakah bedah seorang ulama. Kita tak kata gitu. Dalam agama kita tak kata dia tu ulama. Dari segi bahasa, ya betul. Dari segi bahasa, mereka tu ada ilmu, ya betul, mereka tu ulama lah. Tapi dari segi syariat, dari segi istilahnya, bila kita kata ulama, maka itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu syariat. Sama ada yang berkaitan dengan akidah dan yang ilmu-ilmu berkaitan dengannya, ataupun fiqh yang berkaitan dengannya, ataupun akhlak yang berkaitan dengannya. Barulah dipanggil sebagai ulama. Baik. Dan ulama yang dikehendaki ialah ulama billah. Ulama billah ni maksud apa? Maksud dia ialah ulama yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kedekatan itu ialah dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal lagi segi akidahnya ialah mengenal lagi segi akidah, iaitu mentauhidkan Allah pada asma Allah, pada sifat Allah, pada af'al Allah, pada zat Allah. Jadi kesemua yang berkaitan dengan Allah, termasuk perbuatan-perbuatan Allah, maka mereka ini mentauhidkannya, tidak mensyirikkan, dan hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka itu dipanggil sebagai billah. Dari segi syariatnya, perbuatan kehidupan sehariannya mestilah bertepatan dari segi syariat fiqahnya. Maksud dia sama ada dia tu maksud dia dalam kehidupan dia tidak boleh lari daripada perkara dua sahaja. Yang dikatakan billah itulah dua sahaja, iaitu wajib buat dan sunat. Haram memang tak buat, makruh pun tak buat. Yang dia buat cuma dua sahaja, iaitu yang wajib dan yang sunat. Adapun harus, mereka boleh pilih, tapi kebanyakannya memilih untuk yang sunnah. Jadi oleh sebab itu, mereka yang ada sifat-sifat ini, mereka tu billah. Dan akhlak juga mestilah akhlak yang sama seperti mana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu dipanggil sebagai ulama billah, yang kenal Allah. Jadi kita nak cari ulama yang dipanggil sebagai hukama ni, ialah ulama yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang takut mereka itu akan Allah. Yang takut mereka itu akan Allah. Takut-takut ni maksud dia takwa lah. Takwa ni dia bukan takut macam kita takut harimau, bukan. Bukan begitu. Takwa ni ialah kita takut tapi kita makin dekat. Kalau rimau, kita takut tapi kita makin jauh. Kalau kita tengok rimau, kita pun takutnya kan. Maka kita lari, kita tak duduk situ. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita takut,
lagi kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut ni bukan takut dari segi, maksud dia dari segi apa? Dari segi bahasa, lughawi, tak. Takut di sini adalah takut dari segi istilahnya. Apa maksud takut? Kita tak buat apa-apa yang Allah larang, atau Allah tak redha, atau Allah tak suka. Tu dia. Takut kita tu ialah kita tak nak buat perkara-perkara yang Allah larang. Jadi dia tak akan buat perkara haram dan dia tak akan buat perkara makruh. Itu yang dinamakan takut. Dan dia tu zuhud, perkara-perkara yang harus pun ditinggalkan. Perkara-perkara harus yang tidak memberi manfaat kepada diri dia, ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya makan. Makan itu tak memberi manfaat yang besar kepada diri dia, maka dia tinggalkan. Dia ambil yang keperluan sahaja. Bercakap, dia bercakap cakap yang perlu saja. Yang tak perlu, dia senyap sahaja. Jadi oleh sebab itu, mereka ini adalah yang dipanggil sebagai hukama. Pertama, ulama. Yang kedua, billah. Yang ketiga, takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 lah syarat yang nak dipanggil sebagai hukama di sisi sudut pandang ilmu tasawuf, iaitu mestilah dia tu ulama. Yang kedua, billah, yang mesti bersama dengan Allah setiap detik, setiap masa, kebersamaannya bersama Allah. Dan yang ketiganya ialah takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia berhati-hati nak buat satu-satu perkara, nak keluarkan nak cakap sesuatu, nak lintas dalam hati dia, sehingga lintasan dalam hati atau lintasan di dalam akal dia, maka dia akan tengok dulu, tilik dulu, yang aku buat ni boleh ke tak boleh, makruh ke ataupun haram ke, ataupun sunat ke, ataupun harus ke, ataupun wajib. Dia nak buat sesuatu tu sehingga dia sangat-sangat berhati-hati. Jadi dia akan tawakuf banyak perkara. Tawakuf ni apa? Dia berhenti banyak perkara. Sebab apa? Sebab dia kena tilik dulu. Sebab oleh itulah dia kena ada ilmu. Dia nak tahu bahawa yang dia buat ni sunat atau tidak, yang dia nak buat ni wajib atau tidak, yang dia nak buat ini warak atau tidak. Dia kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, bukan ulama lah dia. Jadi dia ada ilmu yang berkaitan dengan syariat, dari segi akidahnya, dari segi fiqahnya, dari segi akhlaknya, dia ada ilmu. Maka dia akan timbang sebelum dia berbuat sesuatu secara sir yang tersembunyi ataupun secara yang zahir, yang nampak oleh orang lain. Dia timbang dulu. Dia nak buat ni, dia nak cakap sesuatu, dia timbang dulu. Aku cakap ni harus, tapi perkara tu harus, tapi boleh menyakiti hati orang lain. Ke tak boleh dia tak nak. Dia takkan. Perbuatan tu harus dia buat, tapi boleh menyebab terluka hati orang lain. Contoh dia apa? Contoh dia makan dekat kedai tepi tingkap. Boleh dia buat macam tu. Hukum dia harus. Dia boleh duduk tepi tingkap, depan tingkap, dia boleh duduk depan, dalam, tepi, kanan, kiri, tingkap atas, dia boleh. Tapi kalau dia duduk tepi tingkap, orang lalu gitu terasa nak makan sebab tengok dia, maka dia tinggalkan benda tersebut. Kerana apa? Kerana takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu. Nak cari yang hakim betul-betul ataupun yang terdiri daripada hukama mencukupi 3 syarat ni, nak cari sekarang ni susahlah. Sangat-sangat susah. Nak cari warak tu susahlah. Hari ni tuan-tuan cari warak pun yang zahir je. Macam mana tuan-tuan tengok warak? Ya ni serban, yang tengok jubah dia kalau hitam sikit lagilah warak orang ni. Kalau kuning sikit warak orang ni. Tengok macam tu. Susahlah nak mencari yang cukup 3 syarat ni. Kalau kita tengok orang yang tu tengok pada dia punya apa? Dia punya persembahan dari segi pakaian dia sahaja. Kita dah susahlah. Jadi kita ni nak cari yang hukama tu ada 3 syarat.
dan menjauh mereka itu daripada segala jalan askia. Apa maksud askia ni? Askia ni orang-orang yang keletihan, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang kecewa, ataupun orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Jalan-jalan orang-orang kecewa. Siapa yang kecewa ni? Iaitu orang yang mencintai dunia, orang-orang yang syirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka mencintai dunia dan takutkan kepada kematian. Maka ini adalah orang-orang yang askia, orang-orang yang kecewa dalam kehidupan mereka, sebab mereka nanti di akhirat akan tidak dapat apa yang mereka miliki di dalam dunia. Tapi kita bila saya kata orang mencintai dunia, tuan-tuan jangan sangka bahawa orang tersebut tak boleh kaya, miskin aja. Orang ajar Quran tak boleh apa? Orang ajar Quran tak boleh kaya. Ni apa? Mesti tak boleh minta bayaran. Itu salah tu. Itu tak betul. Ramai orang ada yang minta, ustaz yang ngajar tu minta anak dia bayar RM30. Lepas tu up lah dalam cerita. Cerita dalam Facebook dia katanya, saya bayar RM30 untuk anak saya. Belajar 1 jam setiap hari. Mahalnya kata kan. Lepas tu dia kata apa? Orang-orang yang betul-betul ikhlas kan. Ikhlas sikit ustaz, dia siap cakap macam tu. Ikhlas sikit ustaz. Kita ni salah. Saya selalu cakap, kita ni salah kenapa? Kita ni selalu salah tengok orang. Kan? Kita tengok ustaz tu minta RM30, ikhlas sikit ustaz. Kita tak pernah tengok diri kita ikhlas ke tidak. Yang kita tengok ikhlas ustaz tu. Kita tak pernah tengok diri kita ni ikhlas ke tidak kita. Jadi oleh sebab tu kita selalu menilai orang lain. Kita selalu menilai. Kita selalu salah. Antara salahnya anak murid, contoh saya cakap dengan anak murid saya kan. Kalau seandainya kalau kita tak boleh menjadi orang yang ikhlas, maka kita tak payah buatlah, kata. Kan? Kita cakap macam tu, sebenar maksud murad kita dari cakap macam tu, nada dia, siap dia dan sebagainya, ialah supaya dia mencari keikhlasan. Orang sekarang bila kita cakap macam tu kan, kalau seandainya amal ibadah kita tidak ikhlas, maka lebih baik kita macam orang kafir. Kalau gitu tak payahlah buat ustaz. Dia tak buat esoknya. Dia faham macam itu. Kan? Jadi kita banyak salah. Salah pemahaman kita, salah pemerhatian kita. Di antara yang salahnya apa? Bila kita tengok orang lain. Kita selalu tengok orang ni, orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Kita tak pernah tengok yang diri kita ni syurga ke neraka. Yang kita buat betul ke tak betul. Macam itu. Jadi oleh sebab itulah masalah timbul. Tengok orang askia, kita tak tengok diri kita ni askia ke tidak. Baik. Jadi oleh sebab tu, kalau seandainya ada orang, bila saya kata orang tu mestilah tidak cinta kepada dunia, boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia miskin, boleh jadi. Boleh jadi. Orang yang cinta dunia ialah letak di hati. Orang miskin maksud dia tak ada harta, dia ada cuma satu je harta dia. Miskin dia. Tapi dia sangat mencintai harta dia yang satu tu. Maka tu cinta dunia lah tu. Cinta dunia ni dia tak tunggu kaya, tak tunggu miskin. Ada je orang kaya yang mana mereka itu tak cinta dunia langsung. Contohnya seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka ni kaya. Sangat kaya. Tapi mereka tidak mencintai dunia. Ingat ni. Tak kisahlah kita sebenarnya jadi ulama yang kaya, boleh. Jadi ulama yang miskin, boleh. Jadi cikgu kaya, boleh. Jadi cikgu miskin, boleh. Jadi pegawai kerajaan kaya, boleh. Jadi pegawai kerajaan miskin, boleh. Jadi apa yang mesti boleh? Yang bolehnya apa keadaan mesti takwa. Jadi
orang kaya boleh janji mesti takwa. Jadi orang miskin boleh, tapi mesti takwa. Mesti takwa. Letak apa-apa pun keadaan yang Allah telah berikan pada kita, sebab Allah jadikan malam dan Allah juga jadikan siang. Begitu juga Allah jadikan orang kaya dan Allah jadikan orang miskin. Tak ada siapa yang dapat menentukan malam melainkan Allah. Tak ada siapa yang dapat menentukan siang melainkan Allah. Tak ada siapa yang dapat menentukan dia boleh jadi kaya melainkan Allah. Dan tak ada siapa yang boleh menetapkan seseorang tu jadi miskin melainkan Allah. Cuma kita kena takwa kepada Allah. Tak kisah. Jadi kaya pun tak kisah. Jadi kena takwa. Ada satu hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang bernombor 2141. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lepas. Rasulullah kata, tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak mengapa. Allah tak kisah pun orang tu jadi kaya. Tapi yang pentingnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Dia Rasulullah SAW kata tidak mengapa. Kalaulah seandainya seseorang itu kaya tetapi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pun keadaan kita tak jadi masalah. Jadi kaya pun tak ada masalah, jadi miskin tak ada masalah. Jadi kalau ustaz tu dia minta duit ke, tapi dia takwa kepada Allah, tak ada masalah. Tapi masalah dia ialah takwa tu dalam hati. Rasulullah kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tu di situ. 3 kali Rasulullah beritahu. Tapi takwa bila dalam hati, tak ada siapalah yang tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi kita tak tahu urusan hati orang. Hubungan takwa dia dengan Allah kita tak pernah tahu. Sebab apa? Sebab dia tersembunyi dalam hati. Maka kita tak tahu. Tapi kita boleh tahu dan yakin tahu dan yakin betul apa yang ada dalam hati kita. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Tapi kita yakin dan amat tahu apa yang ada dalam hati kita. Orang tu minta duit, dia belum tentu lagi takwa atau tak takwa. Jadi kita serah kepada Allah. Tapi diri kita tahu. Kita takwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ulama tu yang dikehendaki ialah ulama yang takutkan Allah Subhanahu. Uji akan sifat mereka itu oleh Allah dengan firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya bahawa sesungguhnya yang takut akan Allah daripada segala hamba-Nya iaitu segala ulama. Jadi ulama tu mestilah takutkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takut? Maksud dia ulama tu kalau dia nak keluarkan satu-satu fatwa atau satu-satu keputusan kepada masalah, mestilah dia itu berpandukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia berpandu kepada kehendak diri dia, tapi berpandukan kepada nas-nas syar'i. Baik. Dan sabda Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Sabda Nabi SAW artinya bermula segala ulama iaitu segala orang yang menerima pusaka daripada segala anbiya. Ulama itulah yang mewariskan Nabi. Mewariskan kerja Nabi, mewariskan sifat-sifat Nabi, ulama tu. Nabi siapa? Kalau kita, Nabi Muhammad lah. Ulama itu yang akan bawa apa yang Nabi bawa. Sebab Nabi bawa kerja untuk dakwah. Nabi bawa kerja untuk menerangkan Al-Quran, untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan. Itulah kerja ulama. Tapi hadis ni, dia pendek ni sebenarnya ada panjang lagi.
Tapi dia pendek dia ambil. Apa dia? Nabi itu tidak mewariskan. Apa yang tidak waris? La nurasu dinaran wala dirhaman. Kami itu Nabi-Nabi tidak mewariskan dinar maupun juga dirham, duit. Jadi Nabi dia takkan bawa untuk urusan dunia. Nabi ni takkan bawa urusan dunia. Tapi Nabi bawa ialah untuk urusan akhiratnya. Untuk urusan akhirat manusia. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia itu mestilah berpandu kepada apa yang Allah nak, dan juga mesti kita tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi kalau nak kaya ke, nak miskin ke, nak apa ke, itu tak jadi masalah. Sebab bukan yang dibawa oleh Nabi itu ialah kekayaan. Ingat Baik. Dan dikehendaki dengan pusaka di sini ialah pusaka ilmu dan juga amal. Pusaka ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf ataupun akhlak. Dan amal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut-sudut solatnya, puasanya, zakatnya, ibadat-ibadat nawafilnya yang mendekatkan diri dengan Allah, dan juga amal hubungan dengan manusia. Tolong orangnya, bantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu orang-orang yang pergi berjihad, bantu orang yang berhutang dan sebagainya. Itu yang dibantu oleh Rasulullah SAW. Ini kerja buat. Ulama-ulama ni bukan hanya dia jadi imam saja, baca tahlil saja atau buka-buka kitab saja, tak. Tapi dia mesti terjun kepada masyarakat. Dia mesti bantu masyarakat. Dia mesti dahulu ke hadapan melihat orang-orang miskin. Kenapa? Sebab mereka itu buat kerja-kerja Nabi. Yang bantu-bantu orang ni semuanya adalah kerja Nabi. Telah berkata Imam Ghazali, wa'lam annal ilma wal ibadata jawharan لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعلم المعلمين وواعظ الواعظين ونظر الناظرين بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهن من الخلق minal khalq. Baik, artinya ketahuilah olehmu bahwasanya ilmu dan ibadah iaitu dua permata yang tiada diketahui harga keduanya. Jauharan. Baik, maksud dia adalah yang sangat mahal. Tidak tahu harta dia, tak tergambar berapa harga dia, terlalu mahal. Dan kerana keduanya ada tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan sekalian orang yang mengarang dan ajaran sekalian orang yang mengajar dan nasihat sekalian orang yang memberi nasihat. Dua perkara tersebut, ilmu dan ibadah itu ada pada orang yang menulis kitab, iaitu ulama yang menulis kitab ataupun yang mengajar. Macam kita sedang belajar ni dan sedang mengajar. Yang ulama ni ada dua benda, iaitu apa? Iaitu ilmu dan juga ibadat. Baik, yang kedua-dua tu sangat besar nilai dia, tak ternilai. Baik. Dan perbantahan orang yang berbantah-bantah daripada ilmu, tetapi kerana keduanya lah diturunkan akan segala kitab daripada langit dan disuruh sekalian rasul. Dengan ilmu dan ibadat itulah sebenarnya isi yang ada di dalam Al-Quran ataupun mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah. Dua benda. Satu ialah ilmu yang berkaitan dengan syariat. Satu lagi ialah tentang ibadah. Bagaimana nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga diturunkanlah segala kitab. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dan juga suhuf-suhuf untuk nak menerangkan dua perkara ni, iaitu ilmu dan juga ibadah. Dan tetapi kerana kedua-duanya lah dijadikan 7 petala langit dan bumi dan barang yang di dalam sekaliannya daripada sekalian makhluk. Dan 7 langit ni dan 7 langit bumi, 7 langit ni dijadikannya adalah kerana ilmu dan juga ibadah. Dijadikan bumi ni untuk manusia duduk dalamnya adalah kerana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengurus alam ni. Dalam mengurus alam tu ialah ibadah-ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkata ia, dan ta'ammal olehmu akan 2 ayat di dalam kitab Allah Taala. Ta'ammal maksud dia perhati molek-molek. Perhati dalam-dalam. 2 ayat yang Allah bagi. Pertama, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Artinya, bermula Allah ialah Tuhan yang menjadi akan 7 petala langit dan akan seumpama itu jua daripada bumi yang turun oleh wahyu antara segala mereka itu, segala langit dan bumi, supaya mengetahui sekalian kamu akan bahawasanya Allah atas tiap-tiap suatu amat berkuasa, dan bahawasanya Allah telah meliputi ilmunya dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah jadikan 7 langit bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, dan Allah jadikan semua yang ada di dalam bumi ni ialah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi laluan azan.
La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qamati salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Kemudian dia berkata, dan memadalah dengan ayat ini menunjuk atas kelebihan istimewa lagi kelebihan ilmu tauhid. Jadi ayat yang kita baca tadi dia suruh perhati boleh-boleh, iaitu Allah jadikan segala petala langit dan petala bumi ini dan apa-apa saja yang ada di dalamnya dengan ilmu Allah. Itu merujuk kepada apa tu? Itu merujuk kepada ilmu tauhid. Iaitu apa yang Allah jadikan, Allah berkuasa. Itu yang pertama. Apa yang Allah jadikan, Allah berkehendak untuk jadikan. Itu ilmu tauhid semua tu. Apa yang Allah jadikan, tak ada siapa yang boleh buat seperti mana Allah buat. Itu ilmu tauhid. Bila Allah kata, aku jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan apa-apa yang adanya berdasarkan pada ilmu yang ada pada aku, itu adalah ilmu tauhid. Allah Maha menjadikan. Dan dia itu adalah mubdi', iaitu Tuhan yang menjadikan yang tiada contoh dan asalnya. Maka itulah dia kehebatan Allah. Itu adalah ilmu tauhid. Dan ayat yang kedua yang disuruh perhati, ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tiada ku jadi akan jin dan manusia melainkan supaya menyembah mereka itu akan daku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian berkata ia, dan memadai dengan ini ayat menunjuk atas kelebihan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat yang kita baca ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ialah nak menunjukkan tentang ilmu ibadah atau ilmu fiqh. Jadi ilmu-ilmu yang penting tadi apa dia? Iaitu ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh. Baik. Itulah dia. Jadi dua benda ni atau dua benda yang ni adalah yang sangat-sangat diperhatikan dan ada di dalam semua kitab-kitab yang Allah turun. Iaitu pertama ilmu tauhid, yang kedua ialah ilmu ibadah atau ilmu bagaimana nak takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah. Dua ni lah yang ada dalam semua kitab. Termasuk juga Al-Quran. Kemudian katanya, bermula yang dikasad dengan dijadi akan dunia dan akhirat, iaitu mengetahui dengan Allah dan ibadah kepadanya. Jadi oleh sebab itu, dunia dan akhirat ni ialah apabila kita ada ilmu tauhid yang berkaitan dengan Allah dan juga ilmu ibadah yang mana itu menunjukkan bahawa kita ni hamba dan Allah itu adalah Tuhan. Jadi di atas dunia ni kita nak belajar dua bentuk ilmu ini. Baik. Jadi macam mana dengan ilmu tasawuf? Lepas ni baru dia terangkan tentang ilmu tasawuf. Baik, kita sambung pelajaran kita pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.